Kuala Lumpur. Cantik kan? Jalan sikit-sikit. Tak nampak pun dah. Oi. Oh, kita atas lagi Mana kita tak rasa lah ayat-ayat orang. Orang yang rasa ayat kita. Banyak ni. Kita dah sampai. Angkat dia punya signboard je lah. Situ tak payah. Ambil sungai. Oh, kat sana. Okey. Ada lipat sambung. Di atas lagi. Ramai. Dah sampai kamu. Tu pun patah mati lah. Mana? CO. Kita bawah juga. Nanti kita pergi tengok sungai. Kami baru siap pasang flysheet. Mau tengok ah? Mau tengok Apa tak apa? Pak. Kalau ni dia dalam 175 meter lah. Ni suasana malam kat kamp. Mama, jaga. Apalah. Suasana malam dekat Dusun Cik Piah. Memang aku sini lah. Ini suasana. Mama. Ini kemah sebelah, orang sebelah. Ni orang sebelah. Camper ni dia tak banyak lampu. Jadi kita inilah, atas ada kemah lagi. Yang kita pergi tengok suasana malam kat sana. Kalau boleh nampak tu ada air terjun kat situ. Tu ada orang mancing. Tengok. Ada orang mancing malam-malam. Kita pergi sembang dia tengok. Okey. Hari kedua kat sini, sungai dia agak cantik sikit. Cuaca panas. Budak-budak main pasir. Jadi dia nampak sini agak dalam. Mama rakam sekejap. Apa nak berenang sana? Nak tunjuk ya. Okey. Cermin mata baik-baik. Dalam. Cermin mata baik-baik. Tu agak dalam. Dekatlah. Ya dah. Pasal sikit-sikit lah. Mesti nak pakai lagi petang ni. Hujan. Ini lagi hujan.
Kita dapat menyaksikan palayak dekat campsite Pik. Oh, palayak. Palayak. Habis. Okey, buat pergi sampah. Kepala ayak. Inilah keadaan dia, sungai ni kembali hijau dan tenang. Hari ketiga kami kat sini macam biasa. Kereta tinggal kami sebiji ya. Ni kemah kami. Fly sheet rosak pada kemah. So, jadi kita berjuang untuk kemas-kemas. Sekarang kita rehat dulu lah.